Bantu tap-tap guys. Lama sudah tidak ini. Dia lagi utang. Oh. Bah, bagus sudah dia. Alhamdulillah. Nuan kenan ke? Nuan klip-klip kenan. Punya klip-klip. Ya Allah. Wah, ngah turun. Nuan insya-Allah. Ya Allah. Halak betul gue ya. Kita nak cari klip-klip guys. Dah hapus. Mamak. Udang dia tak kira udang. Kau merak turun leman sudah. Start dah dia ni. Dia pak. Dia pak. Betul. Rak benang kedok kok. Dia me. No manuan ke snake. Kok dia. Thank you guys. Kita nak cari ini klip-klip. Klip-klip pinyang lu dah. Seri button. Dia kena mau dah. Aku pasin. On guys sebab mikir. On lah. Ni kena on aja lagi memaku. Yang berkun terbawan ni. Cana di tak ke? Yang nak boleh PM awal guys ha. 30 satu cana. Bayar 2 boleh. Tidak ke? Bayar dia ke? Tapi memang nak. Belum kenaan. Ikan nuan. Yang bersuang. Dah mau ngatu bapa bayar. Bapa bayar. Cana 30 je apa? Cana nuan masa-masa menuan ke? Nak betul lah makau je pak. Pengatip dia lagi pengatip. Kau memang pengatip. Terus napi nuan gitu kami be. Kami harap. Itu biasa ajuk kira dan kau mau kelai dah. Ya, tempat penau ajuk. Kerana nuan ke? Nuan. Ayo orang tak nak. Dia nuan dia kena je. Kerana. Aduh. Turun dah ajuan ni. Tap-tap guys, baru 500 tap-tap guys. Boleh sedekah 1000 tap-tap ke? Ini bukan selalu guys. Belum apa nama ini. Belum pemanasan badan ini. Masak ada kape. Target 2 kilo senuan. Dekat lubang udang enggak. Belah bubuh. Ada apa ya guys? Nuan ini ni. Benang kita kami ya. Kalau nampak sesuatu komen guys ha. Nomat gini tu. Man apa tu? Bal apa? Dewai ada di sini ya. Kalau nak inilah nak pitang. Ikil. Memitang no dewa. Stok baru datang apa? Macam.
Kejenalaan. Dia naak, dia naak. Je. Kalau mereka masuk itu. Minta selidok bolehkah? Nah, selidok apa? Boleh. Yang kena jatuh potus ke dalam lagi. Ge, maybe no ni lah, masuk manik. Nak ada rasang jimit. Dia bulan juga. Bahayan pasin demi naloi kami. Lagi bahayan no inan apa keka. Tidak ada kenan. Mak lebih, mak turun kau saya. Leman awal jimit awal 21. Awal 21 mak. Wek komigi ano ni. Barang alabu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam mas. Bahayan beraja udah nada. Mengah nalu kira. Bahayan Amazon no jimit. Ayang dia udang. Sadi dia udang. Bah, nuan. Ya, kalau mereka masuk dah. Ya, nuan saksi tidak orang lain, orang lain. Dia kat tanah bang udang. Buat ano nama dah. Buat bunyo. Di ano kena mak buat dah. Bagabas ka. Bagabas gun. Enggak bagabas gun. Kita singan wang sungai itu lah burau sang. Dia kira ya. Nga ako pasin, ako jemur yang pasin. May kayo makul ako bawang ko mga ako pasin. Ikan tatalang nuan ka. May temu ang dah. Balaw nuan ketemu dah. Sadi lah. Japah ada bamalay dia maingit. Nah kamu maku. Nuan tatalang susah pinyang apa nga. Selo. PM awal lah. Sebelum aja stok, bunang bani itu ko bagajal basta. Lo bagajal pinyang medo inan. Tetalang. Lo pejala. Pejala medo. Mem cabok ba. Mamako daw. Ikan senangin, nuan. Mekel kesenangin. Ikan ano nuan ke? Ano nama dah? Tebawan. Tu bah iga mari ada di. Mekka. Sina amit lo dah. Benar-benar kata ikan ke. Kata aja. Itu bah di malam ni wang live pun. Ja. Mekka ikan kehe. Itu nuan ke. Tapi susah pinyang lah. Orang pedalaman jimin kira. Lalu bainan dan nuan sekor. Bayan no inan Amazon. Dia sedih tidak ke? Ni lu mak. Ikan sulai nuan mak kenan aja. Saya pinyang ikan no tetalang ni. Bermia tetalang tu. Baik susah bah Amazon susah menangkap. Kan snow pitang enggak bajah ngah lo Jepun boleh. Ada nuan lah. Kan bagang betlor boleh nak pinyang. Dia mana ai ke susah pinyang betlor. Miau tu telang tu ni. Telang. Tiba kami gi imit sebikan nemo. Telang. Make thank you guys. Bahasa apa ini? Bahasa belah Amazon. Dia lain sikit bunyi. Amazon Malaysia. Bahasa Melanau bang, bahasa Melanau. Ikan papuke susah pinyang. Nuan kah buat lai senapi. Mekel. Ikan papuke. Baru mitemu. Dia pun mal agak-agak bang. Ikan papuke. Ikan akut nani. Ti singan. Bah pasayin dari ni yang kami datang nalu tu. Kau pergi dekat ge, lidu dah hinan dah lekau. Ikan tetalang ni tak ge. Saya pinyang ikan tetalang dah ge. Ge kedau dah. Seripot tetalang. Kedau lidu nono. Sekolah malam.
Nama sama-sama sekan. Buat ikan kalah. Mau namat. Itulah nama ikan kalah. Ya, mer, itu me tahu ipot lo. So, mak boy, nak ada tahu ipot lo mak. Jom panggil. Ikan speed me temu lah juga ni. Well, speed. Ikan slow mudah temu. Ikan speed susah punya. Ikan tertong je kira Michael. Mana Salman? Ini ada. Ni bah tu dah seniluk dah ya. Berengah kinan watang, medot. Bepan watang. Ngaganda. Makanya ni ngajawai-jawainan. Jaga kira jawainan tu. Mikir ni ikut. Me tidak kami ikan paus ni lah Michael. Nak nuan. Nuan ada big sayang big gi paus nak ke pinyang. Bayan me tidak udang kan ni. Bahinan dia tidak. Berjawai pasin ni kan. Kau kina nak kau makau kina. Me kata lah guys, me kata rugi belum me dia. Dah me berbayar ke? Sirup meman udah. Itu jai merah nuan ke. Kami telur lawas lebih kami telur lawas okey dah. Dia kerau dah nya aku pasin. Suruh pasin. Buta jemur orang loji jemur orang. Mikir mak tebot. Tak lepot. Bak lepot. Nah, mulai gitu boleh. Okey lah. Kau nak view je lah, bedang lah. Ada nuan sesuatu, komen lah. Uno gaan gitu. Memeruk ikan. Masa bub kah? Kau bawang. Ini jemur. Tapi nak ada pula. Dia paduah ni. Nak ada. Minta oge. Uno pun melogang. Minyak ikan. Bekun ikan. Sama ke? Ikan, bekun ikan. Bayam ke dah bayam. Bekun ikan. Ikan Oscar. Tahu ke ikan Oscar? Walau ikan puyuh laki mulai ko kaya lah. Uno ki ikan puyuh mo ber. Nang corak bias. Ada ikan puyuh. Yo. Membuat tanah. So ya, bergerak. Seriga. Lo no ya. Yang rezeki. Saya julik melo, kami telur lawas ni berjanak. Minum bak mono tu. Yang yo atang kena ketipu ni ke. Puyo no kepegun. Jatan lepot ni hidup lah. Mak debot. Balepot tu ni. Geh, tadi dah ikan sabe bang tu mal. Me komen turun semenjak 5 menjak. Baru meduli lagi. Thank you guys, tip-tipnya guys. Di bawah dah malah. Ada kawah kaya. Tapi mikna selalu lah. Belum ubah lawan lomido ke. Ngarudang bukan. Belum. Tengoklah kalau bulan depan lah kalau ada rezeki lebih. Bolehlah ngarudang lama atau tidak. Mana baba lah. Me be wang gang dah. Yang ki dah dia. Mungkin tak ya? Hadi. Sana julik apa enggak? Mungkin tak? Dia kira aku bawang, aku pasin. Itu.
Tau memang lo ikan anak ubah saya tahu ikan yang nama ada ikan yang bersuang. Ikan yang tepat lah benar kami dah nak benar sir. Bukan ikan keman ikan. Tidak iba sayang mak anung bolo semai kia. Benar kasih lagi ya. Lalu do ni nan do gen dah. Benar kami kasih. Kami ikut kata ke. Bapan pai siok dah. Oi minta apa dah. Lo gak dah. Matay mo dyan bla no. Kita na bang urang bla no daga. O imi nigi ko ga imi tayang sana po juri. Bagi mel habang tumalay do boleh sekali. Tapi habang tumalay do may patang sa melaus. May kata live ini guys, tiap lama ini. Kita end sebelum pukul 10. 9:30 ke. Mau dah pukul bulan dah. Macam misi pinyang anak gogon. Mikir. Kena. Ada nuan bayaran lu ko. Sedang pinyang dah hinan dah. Lu dia mak lah tapi nak menangkap. Pinyang sedang. Mudah-mudahan ni temu benda ada ke. Di ba kira tlo wa gunong ke sabe maje ada. Mita go ga ma kau kinan do. Puta hinan dia boleh ada. Gan Paris lah. Begi Paris. Bagi kita ba. Nah, ba. Alah kolam lagi ba. Bibit lu sungai dah meh pagi. Sisang tu na sayang atang. Wano sah ke, ya, jeno kilo dah kena mula. Sila, nama kira ada lebih di kilo. Meh lebih, cukup baloi. Demi bah, mungkin ke, boleh ke kolam gian ada banyak din. Paranormal. Ya tenang, logi lebih inan. Muta mobat. Keh rasa ke. Keh, meh. Oh, mi boleh tak anu minan. Mi anu minan dah. Kau lagi berita dah kau. Dan anu kam lo. Boleh anu lah dah. Mi kena tah. Jangan minggu ke dah. Oh mi anu. Ada orang dah ke dalam ini guys. Kasi hai sikit. Boleh anu senang dah dah. Itu mau anuan lori pesau kinan dah ni. Babak melong dah kau anu dah. Sayang ba ya. Lalang damsak gina na dami. Ina hidu kira tulan niya. Jam meraba masay kau likaw gan. Likaw mataw. Yes ya. To atang sengan. Likaw mataw. Buat ko pa. Masay ka mamaru. Saya melanau mataw guys. Kalau saya tak dapat ini menjawab bahasa Melanau lain tu memang bukan pakar lah. Likau mataw. Likau ke likau. Pakap mak. Ikan terkasih. Mibe. Likau guys. Pakap mak. Likau ke anu ke. Dia nak likau mak. Aku gando. Mikah. Waalaikumsalam. Aku pasin. Aku tu pasin. Dia melo sunir lau nak apa tahun wan rezeki ke non jodoh ngam ko pasin. Magi aku melo na. Lai pasin kam ko pasin. 2 ml ni kena na. Donos yang rezeki. Pasin buat siap lagi tahun nah siap dah. Udah netak dah. Udah nan sono dah mau dah. Lo non aku nah lo kinan. Tapi masa abang bib tijo lah. Tijo bahasa no sadaya. Sedang ke no tuai rumah.
Boleh nyitik anak. Nudang ke? Ni temu. Hidung labat ni yang ke butaan nuan. Kita salah ya. Nuan arah ke depan. Nuan ke arah ya. Sisang tu dah. Ikan nongedan dah. Ikan besuang. Ikan besuang dia tak kenal, ikan ki dia tak kenal. Kemarau. Bina pedak ke apa? Oh pedak lah mitlus sanung dia. Mikir. Mitlus baru. Ya Allah. Kami mai kata live guys, mai kata. Tapi asa aku ni buat pinjang kedau abah sungai nan. Kena hasako. Bayan lo piai nan no. Teh sama kita ba. Kena halo ai ngabatang tu sako. Wap ka? Ada boleh. Tapi susah nakap gitu. Begitu nono kedau ayang ngani kosan. Mecun kayak gitu. Mula dah sinak. Kena doon halo emak meka ke lalanginan. Bagap di pa. Non ikan bagang. Mibe ikan bagang ke. Ikan non ke. Ikan titikoy tus. Logi migi anu mah. Anu gunda ko ah. Dah ko minga be anu. Do logi pesawat. Logi tu. Ke mata ke me. Mi anu me. Tang lebuk kon wan ikan eh. Pamaga. Ikan anu dah titikoy tus. Logi mi anu. Kalau dah kau mesti anu. Ngalo sai jat ni nana. Nuan suka gitu. Okay, non. Kinan ba. Dah pus orang ke. Ah. Meyo kikas dia ada kikas no kasih ke. Ikan masa-masa menuan ke. Ha kedau gitu ke. Jom kita cari tempat lain guys. Nalut lepus orang ah. Melau sampai pelong ngam melau sah. Dia menang mak. Ada kopli. Dia biasa. Okay, tidak agak melau polo no tap. Thank you guys. Lobby ML Michael. Nalut. Kejap lah. Jom kita pergi belah Amazon sikit tuan-tuan. Abang itu nah. Ini migi telepon public game ini. Jom guys, jom. Tempat ini memang famous lah. Famous di muka bumi pada zaman dahulu. Barang bak putak lagi mana? Michael. Nah. Tipas ni weh. Barang. Bermejo ni ba. Nah kemaji kota kita bak kukot pagi tiba. Tata ikan ni dah jadi melong gajin mak. Ikan seno ke kelik kah no juli ba. Jadi gajin mak. Gua gaji, Malay lah. Tapi perlu ke duit ke? Sebab pinyang, belum nak gaji. Bantu ini guys, bantu tip-tip sampai 10,000 boleh kah? Ini live pertama untuk tahun 2000. Pemakai kita menipu sangat. Dah gaya bersuang kena. Dia dah orang Korea muka jetak. Kukup ikan bak Malay ikan itu. Kukup ikan, bak Malay ikan ni. Kau bahas ke sebab lagi orang ibarat orang
tong. Orang beldi, orang ano ke. Kita live tidak lama ini guys. Kita target sebelum pukul 10 ha. Tahu bahan lain lagi jan. Batang udah ulap, dah gabak kena kita. Masak sekali kan kalau. Kebagai bulu, enggak bulu ikan. Nuan bulu no jimit bias. Warna ke bulu mo. Bilam jimit lah, bilam kecoklat jimit ke bulu ikan no suang. Kebagai bulu. Saat jimit. Dah mau lebuk kami, macam lebuk kami ada macam apa kayak apa. Ni sudah John macam bet tanaman nah hari ke. Ya. Dah mau lebuk kami amal. Dia kan. Macam aja jadi ning semaje. Dah kau nak live kaya lah dun boleh lagi. Tapi anak lagi malas tan orang dah bingung. Kalau ada yang inan dah, mau mimpi muli. Wow, makan, alhamdulillah. Sunyi guys, saya punya kampung memang macam ini malam. Kalau tak hari raya, hari cuti sekolah mungkin ramai sikit orang datang. Sebab kebanyakan orang kampung saya ni dia kerja dekat luar kawasan dari kampung. Paking geh maka. Ya. Ha? Merokinan kah? Aduh. Jom. Teh ni mesti. Berutang tu boleh nampak mana je ni. Masih agak ngaruh. Boleh. Padat kena. Ya Allah. Tol ke. Kau orang lalu dah nahan kan. Ay mo. Kampung mana ni kawan? Cari pot ngai ke bukan cari tempat ini, tempat anu memeruk. Menyauk ikan. Menyauk ikan. Ini kampung Jemoring. Dia macam belah matul dia pedalaman sikit. Tapi tak macam pedalaman lah sekarang. Banyak yang ni rumah-rumah bagus sudah. Memerlukan adik. Memeruk guys. Cari ikan beta ke kan? Bukan. Kami cari ini ikan untuk ikan Oscar makan. Tapi dekat sini tidak cun, dia punya air dah ini dah. Macam air beliau. Tahu tak air beliau? Air, oh ya Allah. Kampung Jemuk lah. Ya lah, nuan lah tu, hinan tu kira dah. Ada rezeki mula temu mula ya. Kopi yang sen. Boleh beli hinan dah tu. Bayan batang dah. Cuma saya kampung sebelah kawan, naik jembatan baru sudah sampai kampung saya. Kampung jembatan. Oh, tu kah? Jangan bayar lagi kena itu. Kalau dia yang sang nalu temu. Nah, tu. Lain macam. Sama dah tu. Mungkin haibat datang nuan ibat saya. Nak buat ni hari. Putih mata nah. Bunyi burung ini. Rumah burung ni banyak ni. Tengok, ini pun rumah burung. Rumah burung 1 2 3 4 5 6. Belah sini tuan-tuan tengok banyak rumah burung. Sampai 6 rumah burung. Tidak tenang. Kenapa ni dia telah memeruk malam ni? Bunyi manok. Oh betul, bunyi manok. Manok pisan. Manok pisan, manok walit.
May beliau dah malam ni. Ini kita dah selalu. Telepon kami no. Apa yang demi sebab lebih ingat. Mungkin kira ni lah selalu senam dah. Jadi apa tu guys? Manok itu ayam. Nuan beliau, nuan. Tapi lagi orang anu juga. Anu tu bayar. Anu tu bayar. Tapi me di ayam lah. Dia beli ibat semeh kira. Kurang gamal malam ni tahu kan kurang tapi. Biar anu purak semeh kan. Mutau beliau. Mana tu ayam ke burung. Dia burung. Ni bahasa belah ini sikit lain sikit tuan-tuan. Manok tu burung. Burung itu manok. Yang jeli-jeli. Kurang ke, kau matang ke. Biar numpuk lah. Pisang itu nanas nah. Nanas itu pisang. Dia kira tu ni pada. Me cun lagi. Anu mudah halak dia bulu. Mu mesti udang cun ni kau ya. Ni be ke man. Bayu nuan je ni batang dah. Pada udang hilang sah. Dia tidak kena kami tahu beno kami tidak. Kami gak lebuk amai. Agak seram ke. Kau buat memang nak parah mak. Kau nak parah ni. Rami ni teman. Dah mau. Ya telah mai kemasuk. Dua sasi ke. Saya ambil lebuk. Ya Allah. Pernah buta lebuk kami ke? Oh ya ustaz ke. Ini ustaz. Belakang rumah kamu ni ustaz. Sasi ke. Dah lah. Tidak lebuk kami sudah ke. Oh jos ke. Lagi tu. Tidak ke. Kikit iban. Gumi udang. Kalau udang nikit, lebuk ipo ceman. Oh itu ke? Oh, jadi itu betul. Salah meja, nak paranormal muka Michael. Lu lah ada kau nak paranormal. Main normal ke paraan kau? Main normal ke paraan? Masuk mak. Tanda no ya. FC, gerak malu, jauh sangat tu. Jauh kaya na, undi malu kami na. Kau nyedi nano, ubang nyedi beliau na. Ikan sepet. Kalau kau berani je sam, mak kau nak parah tak normal. Biasa lepas. Cepat. Itu main laju. Dah ada ikan speed. Laju. Dia senang menangkap. Ada ikan speed. Ikan cepat. Michael. Tak ada. Pematan berisi tu. Udang. Abi betul nawan ke. Joan ini ada ke. Speed. May tidak temu kami dah hanya sadi lah. Bukan ikan tebawan. Perlu udang ni betul lah. Pada tidak ikan gitu ni je. Udang apa? Mesti ambil permit. Laju ke. Ini dia ni. Saya ambil udang ni. Payak. Dah, ni saya datang dah. Ni aku pasin.
Ayaw ko pasin. Ako bayan bawang. Tapi ano ha? Putih ni. Masak na dyan ka. Ayaw, wang pagi, diba? Kau dah memori matau. Ito ka. Sa di atang. Boleh ha? Ugi mula medium matau bang. Tidak banan projek ubas. Kami ubas lah. Kami ubas beliau. Baru nuan bayar hainan dah. Ini ni. Ayo. Dia mai kuat pagi dia. Oh no dah. Bayar dah. Yo ko. Ni kira jemur. Sudah nuan dah. Dua kap masuk ya seko. Lekap merah yang ini dah. Dua kap nuan dah. Dua kap guys. Masuk. Kelapa bayar. Ni be gitu ni, tu malah ni. Ada je mel dia apa lagi. Ida mikir siluk tukul bu. Anu bak tanuan, siluk tukul ni yang ikan. Tidak ikan ke? Gaji ni mai pinang. Dah ni boleh tapi anak lah. Ni kena kata ni, ya itat gitu ke. Assalamualaikum warahmatullahi. Tepat tadi itu tuan-tuan. Kalau lama sangat tidak best macam ada orang pandang kita ni kita memeruk. Kalau dekat sini okey sikit dia ni. Tahu ni sikit. Dia tutup dengan kampung. Kat mana tu? Dekat ni, dekat Matu Sarawak. Tengah cari ikan ni guys. Dah malam nak paranormal badan kami. Tom Lanau tahu jemit gadang ko. Nuan ni ke benong Tom Lanau nak jemit terus gak. Hajuk tu nuan. Hati-hati guys insya-Allah. Terima kasih doa tuan-tuan. Kena tak kalau like komen ni mak kemenang lah telah buat setengah. Thank you. Tugun beruah je pun. Ada nuan lain luk ke kira tapi anu benan laki duna. Ada tu ke beruah no. Kalau malai kira-kira nuan lain nuan kenal. Katanya di Matu ada kisah seram tak? Ada. Dekat Matu banyak kisah seram. Kalau nak kita ni lah coba buat konten boleh ke? Tapi saya jenis yang ni tak tahu ni. Bercerita. Kalau nak menipu boleh lah. Ada betul tuan-tuan. Memang ada. Rupa padai Michael. Lemang pek idak to jan Michael. Lebu ususam ke. Yo. Dah mau. Bu inaman, inatang. Baik benar tak kenal lah. Aku tiba. Bohong saya baik. Di mana ni tuan? Ni dekat Matu Sarawak tuan-tuan. Ni kalau saya seorang memang tak lah. Ni sebab ramai menemani ni. Boleh lah. Saya view sikit kawasan. Bohong susam. Dia wai. Jemuring ke tuan? Betul jemuring. Ya Allah. Nuh singan tu. Mana dia guys? Ni jemuring ni kalau air dia cun memang banyak ikan ni dah jadi coklat sudah ni. Sebab kemarau. Tapi dua, itu suka. Hati-hati alhamdulillah insya-Allah terima kasih. Tu yang kita ini tak boleh ke bawah sikit yang takut. Ada sesuatu. Ni ada juga sang ini, sang beliau. Macam mana mau view malam-malam tidak nampak itulah masalah. Kalau tengah hari apa yang kita nak cari ni tuan-tuan. Malam ni banyak benda yang kita boleh cari. Cari ikan. Cari beliau. Ya kira lebuk lor mula cikgu kamera sabi. Cikgu kamera. Kamera ano? Kamera mana? Macam mana dunia pada.
Kamar mana? Banyak kamar dekat sini. Kamar, cikgu kamar. Apa nak kono yang lama tu? Paranormal ke ni tuan? Tidak. Kita buka santai sambil kita review apa yang ada. Ipo haji polis rumah ke? Oh, itu kah? Cikgu pada ipo tu. Dah lo patin tu. Oh, itu on paru. Oh, suat. Saya ada buat dia ni. John Gino, John Pat udah kebutah John Pat. Lebuk cikgu kamar rasa aku. Oh, itu nama ada paru. Mana miau lebuk lawan murid. Kena tak kau mikir. Miau. Miau lebuk lawan murid ke paru. Kuruk ikan nolak lah. Bebe ikan tu. Oh, itu nama ada paru. Cikgu. Ya Allah. Cikgu paru tu. Kau jenis mi tahu nama lo dah ni sabi. Macam mana ubah saya tahu. Ini kena pokok iba. Berkedam melabau iba. Kita be, mi kena. Buat ini berkulan setengah. Ama dapat berkulan setengah lagi berinah mereka. Jelatong dah ni sabi. Kapong gando po, kapong matu, kapong jemurang. Itu lah jelatong. Macam mana ubah ke betul jelatong. Tandas sebenarnya. Kau buat tu tandas. Jamban. Kami sabi, ni bah jamban. Jelatong. Dia mula merindu. Pamak agak jelatong, kau buat merindu. Bekan seridok. Memangkuk ikan ni. Bekun ikan ayam ke dia. Nuan, asal kau midi tak lagi? 1, 2. Orang 2 orang bagi dah temu orang. Nak tanya boleh bang? Boleh. Tapi jangan tanya soalan yang saya tak dapat jawab. Kalau saya tak dapat jawab memang saya inilah. Saya memang tak tahu. Menjatong beng itu lah. Atang tak. Beng manusia. Beng kera melabau. Dah repair kah? Oh, bagi ano ngaran dah bagi ngah Bintulu. Udah alhamdulillah udah nak repair. Dia kurang dia ikan dia tahu tetap. Pemikiran kata ni kena tanaman guys. Dia telah buat senang, dia telah punya ikan tapi kena berulang lah dia melawan pula. Dah pergi bana lai kami dah. Nya buta lebuk lo cikgu Ahmad Sapawi. Depan padang SK orang kaya Segunim ada rumah 2 tingkat cantik bang. Lebuk lo sah ya wah, lo sapok. Cantik. Semua lah termasuk di ni wilayah Jemureng. Puncat? Biasa lah. Laju ni sabel. Jom kita cari ikan guys. Dah. Boleh lo saya. Lo udah jiban. Rumah itu ada orang ke? Ada banyak rumah dekat sini. Dengan leman ni tu ke? Bar. Kau Mekau tu ke Jawa. Lebuk ipo mas. Penyang ikan, buat kun ikan. Ya kedua tu, jemur yang. Kita berpandawa rajuk dun boleh, ada lah. Dia rajuk boleh tapi ikan ni tahu mana memang. Rumah sapok ke bang? Ya betul, rumah sapok. Rumah 2 tingkat. Nak putih. Dekat Padang sekolah. Padang sekolah ke? Kalau padang kampung lain lah. Ini rumah yang lama banyak dekat sini tuan-tuan tengok.
Cantik lah, cantik. Ni dalam pun boleh tahan juga cantik ni. Ni baru luar cantik macam ini tuan-tuan, belum lagi dalam. Kalau banjir hari tu memang cun lah. Tapi tahun depan harap jangan naik lagi lah air dia banjir nanti. Cantik rumah tu bang, depan pandang. Betul lah, memang cantik. Boleh main atau lebu tu sama itu lah, blame lah. Dapat tidak lebu kosong aja murang ah. Ada melonon duit, blame lah. Rugi melonon medium tek lah. Makan kami biru. Alah, latang sangat. Dia yang tempat penuh kan. Okey. Ya Allah, kita nak cari ini guys, ikan. Boleh tunjuk ke bang? Ha? Kalau pergi sekolah memang rasa macam tak nak pergi tuan-tuan, jauh sangat. Ni sebab minyak tak ada ni. Kalau ada pergi paus boleh lah. Kalau pemelenyuk pergi paus, pemelenyuk. Kita pergi ni, ujung kampung Jemoreng. Ini bukan ke ujung, kampung Sungai Naga. Tapi kalau ujung-ujung nanti tuan-tuan jangan terlupa sangat tuan-tuan Kita senyap saja cari apa yang ada. Kalau Matu ada stesen minyak, ada. Kan Matu sudah ada dekat nama ada Sok, kampung Sok Matu. Ya Allah, Alut dekat Alut, bukan Sok, Alut. Pergi Alut dah jumpalah dia punya ini minyak. Nah, ini kawasan yang tuan-tuan nak saya pergi itu ini ya. Tebah Penawar ni. Ikan memang tak ada. Beliau mungkin ada ini tuan-tuan. Jom. Sementara itulah tentu yang kalau sampai view 50 baru saya pergi seberang. Boleh ke? View 50. Ini baru view 36 ni. Saya tengok ya bang. Beliau nak tak idol lah, tidak ke. Tip-tip dulu guys, baru kita meneroka sikit kawasan ini. Tak kemarau otot kami Ya Allah, kegau kita kat dia. Boleh datang ni dah. Mana dah. Kau benar saya tabe ke je minuan ke. Dah mau sipang ha? Dia agak kayo ke. Kau ada jalan pan mal gitu lagi. Dekat dia. Tengok saya tahu juga. Lupa ke bah. Yo, udah nuan dah tu. Ni, jomlah. Sebelum kita nak balik. Ha? Pakai tak normal. Ha. Ni kedai Jemoreng. Kat Jemoreng ini guys. Seram jalan malam. Betul. Betul memang seram guys, tengok. Ni dia punya ni, kalau Jemoreng dengar Tebah Penawar inilah. Dia punya tebah tu yang orang panggil Tebah Penawar. Tapi kita jalan sini tuan. Habis reti ke. Lalu ke jalan tu. Alhamdulillah sediklah lalu. Kalau nak jalan boleh lah. Kalau tuan-tuan nak banggakan benda ni memang tak boleh juga lah. Ini tempat special sikit lah. Ni. Tengok gitu. Nak. Boleh screenshot. Dah screenshot. Nanti tuan-tuan baca lah.
Kisah Segunim. Tiang Benitek pun ada juga dekat sini tuan-tuan. Tuan-tuan screenshot nanti tuan-tuan baca lah. Yang orang sudah di akta hutan simpan. Ya ambil apa tidak kalau mai masuk. Kalau punya ikan guna apa naik ya kungan. Kena ke hijau warna. Yo kawan ko. Idunwan paboh gilan. Ya idun metau. Sabay ra jam sabay lo salo gak giga. Tabah panang ko ba. Kasabay gi imit salo kay mamaku iba duit mak iba ni betlang kiba duit. Kay mamaku embas. Kalau paku sama-sama may betul. Nah, so lepas. Oh, kejap nanti saya ni lagi. Google pun boleh tuan-tuan, boleh cari. Dekat Google ada orang review dia punya tu. Ni Kubur Segunim, mai orang kah? Makam Segunim. Yang Benitek dia. Orang kah teko mai orang mula sabe. Nuan wang guninan dari jauh. Tiang. Pernah temu sabe dah. Lubang dan tidak atang buat mula dah. Tidak wang guninan. Kau pernah temu kat sabe. Jaluk dan tidak. Iba kena temu lah. Tapi aku tahu semes dia. Dah temu mana bu? Main tapu iba dah. Kena tawang iba dah. Ya mungkin bopak mungkin. Sabe mungkin lah sabe ano iba dah kikut le dah. Dah pesun tanah. Ni jom. Screenshot. Tuan-tuan screenshot lepas kita balik. Kat sini pun tidak boleh lama sangat. Kalau kita duduk dekat masjid, tak ada sikit pahala. Yang duduk dekat sini memang tak dapat apa-apa, tuan-tuan. Ini, tengok. Screenshot lah. Nampak? Sudah? Nanti tuan-tuan baca lah. Dah. Yang ni lagi. Yang kedua, yang ketiga ini. Ya. Ono lah. Yo, sabe sidon ni baik saya. Kau enggak. Ni yang kita tu lagi imit sabe. Bolehlah kuasa ni. Kalau kami kalau nak joli. Buat tepung. Dah bang, alhamdulillah terima kasih. Tapi jangan itulah yang kamu baca tadi. Dengar baca boleh, percaya boleh, tapi ya kalau benda yang apa nama tadi boleh memberi ni ke apa sembuh gitu. Jangan percaya sangatlah. Mana paranormal kamu? Aku tahu lagi nyata lah muruk ikan. Guna bekeh kan. Setiap kali saya buat live tuan-tuan, kalau lalu sini mesti ada orang suruh pergi ni. Mungkin dia orang rindu. Kita belanja sikit. Yang ikan. Kawan orang okey dia orang okey. Ni tengok. Yang okey. Tapi dalam hati kita tak tahu. Molek tan. Dekat sini banyak ada juga buaya tuan-tuan. Dia punya ni, ujung-ujung ni. Tapi tak ada rezeki kita nak jumpa lah. Teng Jemoreng Matu. Kita tak lama tuan-tuan lah. Kalau kita nak cari ikan satu tempat lagi sebelum kita end. Kedah Tegul Katai teman. Turun je bang. Turun je apa ya. Yang dah. Ya ke sidok tu ni kah? Ya. Puno orang dulu kikut tu di pagi tu marak dah tidak ikan. Kalau tu dah ibat lumpur, turun
dekat dia baru buat tuan. Lagi ya, kata gigi. Kita tak lama apa mula ni. Sekap keplun lama. Sao ke dah mak dia. Ni muli lah. Cari ikan ni baru buat. Si yatat kami kira. Ada mula muli kapong kaya sunyi kami. Kapong Alut memang ada stesen minyak. Betul, memang ada. Kalau nak cari je lah, nak cari minyak. Kalau kampung pun ada kedai kampung, kedai kunci. Dia orang memang berjual minyak. Ni last tempat kita pergi tuan-tuan. Lepas tu kita balik. Esok kita ni, esok dah tak live lagi ni, kita cuti. Ya Allah. Anu mecun gege dia datang ke bulu. Memang sunyi kampung tu ya. Memang sunyi sepi semua ada. Sunyi sepi semua lah ada. Sebab ini kampung ujung sikit. Dia. Nuan. Bayar. Gari dia ni, bah. Dia. Mata bayar. Aduh, ni sebab. Lagi gitu tak? Dia matnya dah. Ada sirup gitu saya. Sebab telefon ko. Sebab. Oh dia matnya dah. Warung yang dah. Ko nuan bayar ada tet ni. Sadi kelapa dah bayar. Dah 2 bulan bagi sama kera. Segak ibu dulu ya mak. Ibu ya mula tu. Dia udang ke dia melu mesti. Dia batang ibu ya batang. Dia kira pun saya dia mat sikit mata ini. Ha. Dia na. Telepon me no. Me laus. Telepon mal ni sebab inan tu. Buat telepon ano ya. Yang ikan ni mit azako. Miang peset tu dia. Pedas matahari ni sini lu. Sebab mat. Itu nama matahari. Lalu boleh sikit lagi dah riba ya mak. Baik rezeki kami dah. Aduh, nomat gak dah. Aduh. Limit kena mati dah. Riba. Ikan lagi yang macam beliau. Kena beliau. Terutamanya matu. Saya rasa ada sebab Black pernah buat apa nama tu bio dekat rumah panjang Melanau tu. Saya pun tengoklah dekat YouTube ada, saya buat. Carilah saya punya konten. Tapi saya jalan je bukan review. Boleh tengok dekat saya punya YouTube. Ijan Beta. Tengok masih ada tuan-tuan. Ini yang bercahaya, ini dia punya mata ni. Terbuaya. Kalau gaji nanti baru saya ni lah. Mesti aktif ke YouTube abang tu. Aktif tapi tak berapa padu lah. Kalau kita ini orang biasa. Faham ke? Mudah diri datang dengan telah hebat orang biasa.
Aktif tapi tak selalulah ini. Saya post sebab masa tak ada. Tu yang jarang lah nak buat live. Buat video. Kalau konten mancing tu memang banyak lah saya buat. Ni tengok kalau rajin lagi nanti mungkin akan buat balik lah. So plan ada nak buat apa nama ini, di Kemotari kah? Nak buat view dekat Matu ni. Yang rajin tuan-tuan. Kalau tak rajin memang tak dapat lah. Macam tak ada ni lagi ni tuan-tuan. Kan kita tangguh. Kita jumpa lah lain masa, lain waktu. So kita tidak ada ini. Tidak apa nama ini tuan-tuan. Tidak waktu bila nak live. Kita main hantam saja tuan-tuan. Rajin apa semua. Ada keperluan baru kita buat live. Kalau macam hari auto banjir itu memang cun sebab view memang senanglah kita nak cari konten. Kalau auto ini memang tak dapat lah tuan-tuan. Kita nak cari ikan, jalan-jalan sikit, borak-borak. Itu saja tuan-tuan. Penyang ikan. Buat mulik lagi. Kita nak off dulu guys. Jumpa lain masa. Thank you menemani dari awal sampai ke penghujung. Ni ikan yang kami dapat ada 2-3 galen. Baru masak dalam sungai ni. Kita awal sikit tuan-tuan. InsyaAllah kita dah nak habis. Bye bye buat Michael. Thank you menemani. Kita balik dulu tuan-tuan. Bila live lagi? Mereka tahu. Tapi live ni selalu lagi live. Dia ada jet, BB jet. Cari dah ikan kena kami ada. Ini doge anu muda tadi ke? Kurang kan ni anu ke? Kemarau ke? Bah, kita tutup dulu guys. Ini saya punya rumah. Kalau tuan-tuan berjalan raya tu, ni lah tahun depan. Tuan singgah dekat sini. Alhamdulillah. Aduh. Salam menak makmu ikan, mika. Ubak agak nuria. Oh, tahu. Nak kepak ni ada. Tu dah ada teka. InsyaAllah. Tak lama ini kita live santai ni tuan-tuan. Mulik lah mula dekat. Dan kau kaya tu ni kurang ya. Kau dia tet matoki. Ni kalau matu dekat sepanjang kampung ni memang sunyi lah. Ada orang tapi tak ramai. Dia kurang meriah. Tak macam sebelum ini ya. Bakal nak ikan dia. Nama kau yang marah pernah ke? Bawah agak asam tangkap. Dah lah. Rugi mu. Kan pasing ke? Udah mulik pas kemar pasing. Sunia ni mana kau? Ni dua semblangah matau ni. Dia kena dikit nak ke Macau. Tapi belau je kan ke Macau. Miak Jimmy. Malam ni dah mesti lah. Tapi buat lah view ni tu lagi malam tu. View lau dah apa. Kita basuh dulu apa yang patut. Sini ni mana kau? Lain masalah. Coba. Ini kata ni. Mula sila. Ini semua ni tu. Kerana ikan naman. Ikan mo pinantasal. Kawang itu. Tapi ako sige naman. Kawang umbilik mo yun. Umaga.
Oksigen tak? Oksigen mulai nanda, awak normal nanda. Kan mana obat itu? Kan mana ya? Apa tempat mana? Okey. Oh betul. Mesti gitu. InsyaAllah bulan 5 malah sebelum kawai. Boleh. Kena. Nyau ke. Sekejap lah. Yang bakun ikan ni dia lah. Aduh, lusi. Ya, itu. Jom kita masuk dekat ini tuan. Ini saya punya ikan tuan. Ni tuan tengok saya tangkap ikan ni ya. Untuk ikan ini makan. Ikan tebawan. Nampak? Ikan tebawan. Terus mata. Kita tak lama ini guys. Kita nak bersihkan badan dulu. Ya Allah. Ikan-ikan anda ada julik lah. Nampak? Lemus ni lumat dia. Okay, tu dia nak pedas mata. Bukan tidak yo. Oh kena perut selalu dah. Dah. Nama kira dah. Pakun ikan lemak watang inyang tidak ni je tu. Yang kami telah lawas ni je. Dia pun tu apa melipas sama orang. Oh ini pada kelan ikan speed, ikan speed. Oh 3 piece. Itulah. Mau kamu tahu ini wah. Oh pi tahu tu. Mewah kenan pi tahu. Terus makan. Itu nak ikan tebawan tiba lah. Ikan anu orang tak orang ikan tetelang Itu. Kalau orang kampung saya dulu dia orang panggil ikan nemo ni tuan. Tak tahu mana datang dia panggil ikan nemo. Ni. Ikan tetelang ada. Saya cari satu lagi ikan nanti. Ikan speed. Dia kena dan kena ngas sungai Sanong maju tu. Hidup keluar ni saya tahu dia ada tak? Atau dia dua terugun aja belum. Ikan Nemo tu, ikan Nemo. Ikan Nemo. Itu saja. Kau apa kita? Alhamdulillah je. Okey sahaja. Okey saja guys. Pergi dan laju bang. Aduh, tapi selalu. Ya Allah. Tiga koma julik aku ikan man. Rakan ku julik lah. Tapi ayam ni dia apa kalau ikan agak. Itulah. Ini kelapa. Betul ni. Boleh tidak mana? Yang mutlak. Bukan tak boleh kan? Belum lah. Baik, ikan putih bayar.
Belum dah bulan 5 na. Ikan no Juli dah. Ikan limo. Ikan nuan spesies 11 tong di muka. Meri spesies 11. Boleh on kaya lah tu kami kena. Masa lekat dengan Tantiano gitu mak. Ui, wat teh lian mula tu. Pagi nak ke motor dengan Dijan. Kau motor jadual beli wanggun. Tapi kau dengan boleh baru buat mesti wanggun lagi. Nah. Bulan 5 ada bulan 6 nak cun dah. Ikan Nemo Nemo ini Nemo lain ini. Orang dulu yang betul-betul budak dia orang panggil ikan Nemo ni. Ya, dia turun. Dia. Ikan sepet nuan. Tertalang. Ai, mana tiba-tiba tertalang mana? Tertalang. Ikan Nemo tu bahagi zaman apa? Jangan makan temu buang teh. Lalu tu malah demi be. Ikan tertalang kayu, ikan tertalang Tahu Ikan Nemo aku terbang gilit sekali. Ikan jadi nuan benar wang dia ada kau. Wang keriam nuan oksigen sebenarnya. Ano jimit. Dapatan jimit lah, yes jimit lah. Udah bahagia dari luar. Bahagia sekali. Anu pahit ba guys? Anu pahit? Iba cun, selukin boleh kalau cun yang ni, dua kursi je. Mending mengamau lah. Ikan pun berahi ke je. Anu macam mungkin sonah lah kau masuk wang. Kau 10 guys, ada 3 minit lagi kita nak in. ML lah, lah suka. Dah kau mak masa malam ni. Dah obatan keriam mu. Alhamdulillah, terima kasih. Lagi nuan obatan lagi ngajar nak pinan dah. Non udang ayam dah. Tapi kau tutup ke depan. Tutup up no lah kamera. Lebuk kami cantik ni dia bang. Depan. Lalu letih tadi. Ikan lebu. Itu ayam pelan. Jadi jimit sekali mak anu. Udang mana? Udang pasin dia. Suap udang pasin. Okey pak. Aduh. Udang pasin. Besar dengan pasin ada. Mudip tu. Agak udang pasin dia yang kelapah. Tiga ikan bewanan man. Mudip udang pasin tet kami. Bukan pasin no bas pasin datang keram saya lah. Bukan nak jawab ni keram saya mesti ngetet pasin ni nah. Ada. Dah mah. Dah. Lagi udang pasin. Yang udang turun. Udang pasin. Kalau dah tukar bulu dah. Dah makau ini dah. Magi hati pati biru. Boleh tamakat saya dah. Ini mga bewanan man. Ito ayam play. Hala betul dia. Ito nang sekarang. Lawak laki ada lah. Makan puyo melaki dia bulu. Nak berikan puyo. American puyo. Apa kau Coba. Kita naik lagi sikit 1 minit dalam 2 minit lagi. Dalam 2 minit lagi. 2 minit lagi kita sambung balik. Kita jumpa lah lain masa nanti kita. Kebawaan. Sedih kita bawaan kemalam. Kau tahu mai keman ke no. Ikan tiger no aku sayang tiger fish.
Tapi ikan ni malah ikan yang agak belang-belang tu. InsyaAllah tuan-tuan, kita jumpa lagi nanti tuan-tuan. Lain masa, lain apa lagi. Ada rezeki kita jumpa lagi. Thank you yang sudi hadir, yang sudi menemani dari awal sampai ke penghujung. Yang bantu tip-tip sampai 13,000, alhamdulillah. InsyaAllah kita jumpa lagi tuan-tuan. Assalamualaikum.